Okay, hai semua. Kali ni kita nak review pasal Ford Escort RS 100, tapi kali ni saya nak fokus on blue white stripe ni saja. Sebab apa? Blue white stripe ni dia ada banyak variant dalam market. Sebab kita pun dah confused, kadang-kadang tu variant kita jumpa loose tapi kita tak tahu variant yang mana. Okay, contoh yang ini adalah first dia keluar pada tahun 2015, dia duduk dalam mainline, dia duduk dalam kad workshop garage. So dia keluar dalam wheels color gold ni, dan interior dia color chrome macam tu, dan orang cakap apa, window color ni color clear macam ni. So ini first edition mainline. Dia mainline dalam card series dia adalah workshop garage. Lepas tu 2017 dia keluar dalam Fast and Furious card series. Dia keluar dalam Fast and Furious card series macam ni. So kita tengok rim dia lain, color dia slightly different sikit. Kalau kita letak sebelah-sebelah, kita boleh tengok color dia lain sikit. Then okay, kita review sikit. Pasal tepi dia ni ada tulisan TMN Universal Studios kat bawah ni. Ni tak ada. Dan color pun ini macam blue metallic kan. Ini tak ada, ni plain. Dan belakang sama, dia decal tak ada, lampu semua tak ada design color dekat situ. Dan tepi ni pun sama, tak ada beza. On decal ni, decal tulisan Universal Studio ni sebelah sahaja, sini tak ada. Ok, yang lain-lain tempat letak pintu, side mirror dia, Escort ni memang side mirror dia sebelah kanan saja. Kalau kita tengok mana-mana model Ford Escort pun, side mirror dia memang sebelah kanan saja. Dia tak ada both side. Ok, depan dia pula kita tengok. Depan dia sama. Atas ni saya tak sure, bawah di tepi ni ada color merah tu. Dua-dua ada. Tak tahulah, rally punya spec memang ada mungkin ada button apa kat sini kan, ke switch ke apa, saya tak pasti. Tapi ada decal untuk semua Ford Escort color macam ni. Dan kita tengok depan dia. Depan dia sama. Menariknya dia ada hook pin. Hook pin ni semua Ford Escort kan ada. Setengah Ford Escort tu dia main lampu ni dia color kan dalam ni, design ni. Tapi ni dua-dua tak ada color. Dan spotlight dia dia pakai plastik. Memang nampak macam real sikit. Ok, interior dia dua-dua color chrome. Interior dia dua-dua color chrome. So base macam tak ada beza sangat. Ok, itu dia. Yang ini keluar pada tahun 2017 dalam card Fast and Furious. Lepas tu dia 2019 ni dia ada keluar juga dalam premium card Fast and Furious juga. Ini tayar getah. Ini tayar getah, base besi, body besi, metal to metal. Dan dia sekali lagi dia keluar pada 2019. Dia macam ini juga, sebiji macam ni, tapi variant dia punya cermin ni, window ni color smoke, color hitam. Macam tu. Yang ini dia keluar dalam 5 pack Fast and Furious 2019. Mungkin lepas ni dia akan keluar lagi dalam siri-siri yang lain, color yang macam ni juga. Tapi setakat 2019 ni, ini saja yang pernah Hot Wheels keluarkan. Itu saja setakat ni review untuk Ford Escort yang mempunyai strip blue white. Thank you. Hai semua, kami daripada Rotox. Jangan lupa klik subscribe. Sini ke? Sini kot. Sini. Okey, button merah tu, button merah kat bawah tu, klik subscribe.